Okey, dalam sesi kali ini saya akan tunjukkan anda bagaimana cara untuk mengurus maklumat data anda di dalam web store anda. Okey, pertama apa yang anda perlu buat, anda telah pergi ke bahagian admin panel anda. Anda cuma perlu pergi ke bahagian sistem, setting, klik setting dan anda akan dapati di sini anda ada store anda. URL store anda make sure mesti sama dengan nama domain anda. So anda cuma perlu tekan edit sahaja dan anda perlu mengubah data-data yang telah disediakan. Anda cuma perlu mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam setting tersebut. Okey, nama store merujuk kepada nama perniagaan anda, nama owner merujuk kepada nama anda dan alamat merujuk kepada alamat perniagaan anda, email perniagaan anda dan nombor telefon anda. Okey, store merujuk kepada nama, title yang perlu ditunjukkan di bahagian top website anda. So di bahagian meta tag description ini anda boleh type apa-apa yang berkaitan dengan perniagaan anda. Okey, so bahagian template anda abaikan, pergi ke bahagian local. So local anda perlu masukkan sekiranya biasanya kebiasaannya mengikut kepada country, negeri anda, bahasa dan ini anda perlu setting di mana untuk pertama sekali sahaja. Okey, option. Okey, ini anda perlu abaikan, melainkan di sini kalau anda perasan ada affiliate program. Okey, affiliate program ini anda perlu tahu di mana yang macam saya kata, affiliate program merujuk kepada orang, user lain ataupun ejen-ejen boleh berdaftar di bawah website anda untuk jualkan produk anda secara online. Dan komisen yang anda tetapkan bergantung kepada apa nilai yang anda letak di sini. Contoh di sini adalah 5% untuk setiap produk 5%. Kami tidak merujuk kepada sesuatu produk boleh disusun mengikut komisen, tetapi keseluruhan produk yang dijual adalah 5%. Okey, itu di bahagian affiliate. So yang lain tu anda boleh abaikan sebab dia dah merujuk kepada setting method kita. Okey, image ini anda perlu tahu di mana tempat anda untuk menukarkan logo anda dan juga ikon di bahagian atas ni. Sekiranya anda mempunyai logo perniagaan anda sendiri, anda cuma perlu tekan button upload. Okey, dan anda perlu mencari logo anda. Sekiranya tiada logo anda di dalam server anda sendiri, anda cuma perlu tekan button upload dan cari logo anda sendiri di dalam komputer ataupun anda punya laptop. Okey, so sekiranya anda telah pilih nama anda cuma perlu double klik dan dia akan keluar di bahagian logo store. So pergi FTP, anda boleh abaikan FTP sebab apa? FTP merujuk kepada server type protocol, so anda tak perlu isi apa-apa di bahagian front dan server pun anda boleh abaikan. Apa yang anda perlu buat hanyalah di bahagian general untuk maklumat general anda, store anda, local anda dan juga image sahaja yang sangat penting untuk anda mengubahkan logo anda. So sampai di sini saja. Sekiranya anda telah mengisi semua data-data yang perlu, image, dan anda cuma perlu tekan button save. Okey, sekiranya sukses bermakna action yang anda ambil di dalam bahagian setting telah berjaya. Okey, sampai di sini saja untuk bahagian pengurusan maklumat perniagaan anda di dalam website anda.